Payahlah orang ada adik-beradik. Kat mana tu? Sampai nak tutup payah pula ni. Hari ni aku nak bawa korang pergi GIBS Uluyam. So ini adalah antara ride pertama kami bertiga dengan motor zone test ni. So jom follow kita orang dulu. So, GIBS ni atau lebih dikenali sebagai GIBS Ecotourism Resort terletak di Uluyam dan jarak dia lebih kurang dalam 51 km. So estimation untuk kita orang sampai lebih kurang dalam 1 jam. Jadi aku masa ni bergerak lebih kurang dalam pukul 8.30 pagi macam tu lah. Sebab ini adalah plan geng-geng rumah sewa masa bujang dulu. So diorang nak buat reunion atau family macam family day. Tapi aku dapat join ni last minute sebab sepatutnya aku kerja tapi last minute cancel. So kita terus join lah. Sebabkan ni adalah kita punya first ride bertiga. So memang banyak jugalah video on board atas motor yang kita orang record sebagai kenangan. Jadi aku akan kurangkan sedikit lah. Mungkin akan menyebabkan korang boring tengok video atas motor ni. Jadi aku akan potongkan terus skip ke tempat yang dituju lah. Jadi untuk trip kali ni kita orang first time guna intercom. Jadi agak excited. Anak aku pun bila dah dapat bercakap masa naik motor tu memang dia suka sangat lah. Macam-macam dia nak cakap, nak tunjuk kan. Walaupun aku beli intercom brand daripada Shopee je, harga lebih kurang dalam 130 untuk satu unit. Tapi bunyinya agak memuaskan lah. Cuma kalau bawa dalam speed 1.2 ke 1.3 tu dia dah start tak dengar dah. Aduh. Tahu. Banyak masuk tak? Kali ke? Bukan. Oh, lain. Pakai motor mana-mana bang? Pakai motor dekat sana juga. Motor boleh cari sebelah lah. Boleh. Okey. Okey. Sekejap takut abang. Naik. Okey. Mana motor ni? Sekejap. Naik ada sikit. Kejap kaki. Abang dah jadi awak dah. Akak ada cik. Ada. Kenapa? Awak pijak belakang, naik atas. Belum lagi. Allah cabut pula ni. USB. Ada cabut tu. Kenapa ini? Untuk GIBS Resort ni ialah first time aku datang. Kalau sebelum ni aku datang dekat area Uluyam ni, aku tak masuk di kawasan sini lah, aku pergi yang lagi atas.
Jadi kat sini aku tengok agak besar juga tempat dia. Dan masa dah sampai ni aku pening nak cari kat mana memang aku duduk lah. Aku ingatkan belah depan ni rupanya dia jauh lagi ke dalam. Resepsi apa? Macam nikah je. Resepsi. Hari kita orang datang ni adalah hari Sabtu. Jadi weekend. So kau respect orang memang ramai lah kat dalam ni. Kalau aku datang naik kereta, aku rasa memang susah nak dapat parking. That's why aku pilih untuk datang naik motor. Dan sambil-sambil tu memang aku nak ride dengan zone test ni lah. Jadi member aku semua datang paling awal rasanya pukul 8 dah ada kat sini. So aku agak lewat lah. Tapi memang trip ni pun aku sebenarnya tak jadi datang. Tapi sebabkan kerja aku cancel, so aku boleh join. Jadi agak lambat lah. Tu macam tangga orang. Ya, apa? Habis takut ni. Luar tengah mana Lepas dah dalam 15 minit je aku pusing kat area depan ni. Aku try call member aku pun semua tak dapat sebab diorang tengah sibuk mandi kot lah kan. Jadi aku baca balik WhatsApp yang diorang send tu, rupanya lokasi yang diorang park tu bukan dekat kawasan depan ni. Dia lebih lagi ke dalam, tapi masih juga dalam GIBS ni lah. So aku try call beberapa kali tak dapat. Dan aku try cari lagi lah. Dalam 20 minit juga lah aku mencari. Ada kuari batu atas sikit pada kuari. Ada bahan kuari mana? Berapa lama ni? Jam lebih tiga. Sekejap. Itu nak kena kawan abang ni. Aku sampai ke tapak perkelahan ni dah lebih kurang dalam pukul 10 pagi dah masa ni. Disebabkan dengan aku ride slow dan juga sesat cari pot ni tak jumpa. Agak lambat lah, dalam 10.30 kot lah, dekat 2 jam juga aku punya travel nak datang ni. Lepas tu kita nak unloading barang. Aku parking motor kat tepi tepi toilet ni. Dan aku bawa lah beberapa bungkus nasi lemak dan kuih sikit sebab kita orang last minute je plan. Rupanya member aku dah bawa semua dah, tinggal datang je sebenarnya. Tapi aku tak perasan kan. Diorang dah ada bagi tahu dalam WhatsApp masa tu. Ya lagi lah. Kencing. Ni, kita dah. Telefon saya tak tinggal. Ya Allah, abang. Saya memang undang. Sila nak ambil telefon ini ya. Abang. Tahu dah kat mana? Cari. Abang mana handphone? Abang mana kawan awak? Saya nak main masjid. Ni bukan. Ini kawan lain. Awak tak salah faham ni. Ada anak kawan abang.
Ni kawan lain, bukan kawan ni kerja Toyota. Pengen mana? Ingat tak? Tahu. Kamu dah. Apa? Ni kawan lain, bukan kawan dulu. Kawan kilang. Bukan anak Azizan ke? Bukan. Ada kawan abang masa kau belajar. Ah, memang. Oh, Mandi dah buat ni senyap ni. King. Ya, berapi tu. Ikut dia. Ni. Dia tak item dia. Balik kat mana dia? Oh, ben ada. Ada. ni kau dah ni? Oh, ni pink kat depan tu dia ni. Dia mana? Apa? Mata ya? Dia ada ke? Nak gelap? Nak. Okay, sekejap. Saya yang ambil. Lainnya ulin dia. Tapi bila kasih doa tu ah. Kalau isi dia saja tapi ngojol beres apa? Aku jadi milih ah. Payah. Disebabkan culture kerja aku memang kena selalu kerja weekend. Jadi aku sangat jarang melepak dengan member aku ni. Diorang selalu buat aktiviti macam ni lah. Reunion ke, ada kelah ke. Tapi selalu waktu weekend kan. Tu dalam setahun tu mungkin sekali atau 2 kali je aku boleh join. Itu yang kadang-kadang ada masa ni aku pergi jugalah. Tapi tak dapat boleh lambat kenaikan tu dia tender pergi tu. Lepas tu dia pula jenis ada maruah je ni. Tender dah kan malah nak. Malu lah, pakai malu. Cari apa ni kakak? Mama Adif, kat sana boleh pegang tali kat sana. Tak boleh takkan.
toilet tu. Dia dah tahu. Baik apa dia? Ya. Tak tahu kenapa. Dia aman. Jadi lepas Ni atas, 2 jam setengah kita orang kat sini, aku pun plan nak balik disebabkan keadaan langit pun nampak mendung dan berangin. Jadi aku gerak dari GIBS ni dalam pukul 2.30 ke 3 macam tu. Ni ada ni. Tak ada masuk. So aku guna maps lah, aku pun tak tahu jalan. Tapi yang pasti aku lalu KL Kawasan dia pun. menghala ke Setia Alam. Jadi trip kali ni, ride kali ni yang paling bagi anak aku ialah yang paling best sebab dia dapat kawan baru dan juga dia dapat ride motor yang masa sama boleh aku pasang intercom. Jadi disebabkan ini adalah ride kita orang yang pertama yang guna intercom, memang dia selalu ajak ke sini. Pada balik pun, tiap kali balik dia kata, abah jom weekend ni kita pergi GIBS lagi. Dia ulang je sebab disebabkan dia anak tunggal, jadi bila dapat kawan dia seronok lah. So yang pasti kita orang akan repeat lagi lah, cuma tak tahu bila lagi sebab banyak lagi tempat yang kita nak kena pergi dulu. Okay, kepada korang yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih. Dan video macam ni aku akan buat lagi video yang lebih baik daripada ni. So terima kasih kepada yang sudah ditonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. See you in the next video.